Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okay, buat video sambil jalan. Okay, hari ni kecoh kecoh. Sebabnya hari ni dengan tak semena-mena kan, tak ada hujan, tak ada ribut tapi kat CF ni boleh lepas hujan lah. Okay, tak ada hujan, tak ada ribut. Grab bagi plus okay, untuk semua kereta 6 seater lah. Okay, yang mana yang memang dah ada plus, tak apa, tu satu hal. Dah ada apa orang kata baru pula. Okay, so sekarang ni okay, teori-teori palataunya. Okay, teori-teori palataunya. Okay, satu, okay, katanya sekarang ni okay, permintaan untuk Grab Car Plus dah meningkat. Okay, dah meningkat. Dan apa nama ni, Grab tak boleh nak apa orang kata, nak tampung permintaan tu. So sebab tu dia bagi kan, dia dah tak boleh nak ni. Sebab plus aku perasan juga demand memang tinggi je daripada apa nama ni, pada PKP tu lagi kan, PKP tu lagi demand tinggi. So kena pula baru ni dia buat yang plus kereta 10 tahun je kan. Lebih pada tu tak boleh. So orang nak tukar kereta tak ada modal. So itulah dia. Dia bagilah balik kan. Dia bagilah balik dekat kereta-kereta 6 seater untuk plus. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, teori palatau yang lain pula. Okay, teori palatau yang lain pula. Okay, katanya sekarang ni, tapi yang untuk player 6 seater memang perasan lah, nak dapat job 6 seater ke airport susah gila sekarang. Nak dapat job 6 seater ke airport susah. Sebab job tu dia bagi kepada EV lah. Okay, EV yang sewa kereta dengan dia tu kan. Okay, mana-mana yang sewa kereta dengan dia, BYD tu, yang tu dapat job 6 seater daripada tahun lah. Okay, daripada tahun tu dapat 6 seater, naik ke airport ni, naik. Tapi bila dekat airport ni, dia keluar yang EV punya ni lah, dia tak queue 6 seater lah. Okay, so sekarang ni dia tak kacau dekat airport, and dari airport, okay, from KLIA dia tak kacau. Okay, to KLIA ataupun ke KLIA dia kacau. Okay, dia kacau. So sekarang ni ada betul juga. Okay, ada dua lah teori palataunya. Okay, satu, demand dah tak cukup kan, dah tak tahulah nak hala ke mana. So satu lagi itulah sebab EV. Tapi aku kuat ke arah yang pasal EV tu lah kan. Stiker Taiwan ni, apa tak tu, stiker Taiwan tu kan, tak lawa, tak macam yang aku tampal tu hari. Yang tu hari aku tampal lawa. Okay, tak apa. Okay, so tu dah dia. Kenapa dia bagi plus kepada 6 seater setelah sekian lama lama babe. Last story dia bagi masa PKP, yang Saga kan, yang Saga dengan Beza dapat sekejap kan. Itu pun memang betul-betul sekejap je dia bagi. Lepas tu ni baru dia bagi balik lah. Tapi untuk semua plus, macam dulu mula-mula kategori plus, masa Grab buat kategori plus, masa mula-mula dia buat tu, masa tu memang apa kata, kereta janji kereta sedan
Okay, janji kereta sedan 1.6 ke atas lah. Okay, 1.6 ke atas sedan boleh dapat plus. Dan juga MPV lah. Okay. Dulu Saga FLX SE yang belang kan, yang merah belang hitam lah apa bagai tu kan. Yang tu dapat plus. Okay. So yang masa dulu, okay, yang dulu masa yang membuatkan Grab pun kata tarik kategori plus daripada kereta-kereta MPV ni, sebabnya ialah apa nama ni, pack lah. Okay. Penumpang punya perangai lah. Okay, order plus dengan harapan pun kata kereta 6-seater datang lah. Okay, so tu aku rasa masalah yang sama yang dulu sekarang ni akan jadi balik kan. Masalah yang sama akan berulang balik, akan pusing balik masalah tu kan. Masalah tu akan pusing balik. So sekarang ni minta lah, okay, aku tahu yang tengok video aku ni bukan saja driver, penumpang pun ada yang tengok. Minta lah kan, kalau kata kau nak pergi airport, pergi mana-mana lah kan. Kalau bag korang banyak, order lah 6-seater kan. Order lah 6-seater kan. Kalau kena macam aku punya driver yang just Grab pun, kalau bag banyak aku cancel, plus tengok lah kot. Aku punya perangai sekarang ni macam tu. Just Grab, bag banyak je aku cancel. Even airport. Bayangkan perangai aku. Tapi kat KL lah, kalau pada Melaka pergi airport, harga mahal, tutup mata je lah ambil. Kalau dekat KL je, milih teruk sikit lah. So sekarang ni dah ada plus ni, tu dah dah job Evan Booking dah senang dapat. Okay, sekarang ni Evan Booking, so katanya yang mana-mana pakai clicker, katanya job tu tak keluar dekat korang punya screen. Katanya lah, mana-mana yang pakai clicker, job tu tak keluar dekat screen. So dia keluar dekat screen yang pakai clean lah. Sebab tu semalam dapat. Aku pun pagi tadi naik just Grab satu, lepas tu tadi tengah hari lah, lepas Zuhur pukul 2 naik. Tapi tu 6-seater. Tapi yang tu disebabkan daripada Putrajaya. So ni lah pisang lah. Sebab tak ada, daripada Putrajaya tak ada priority kan. Apalah, ni aku nak MD balik Melaka. Tapi tu lah dah dapat plus pula. Kalau kata masa kecoh-kecoh tu, yang dapat plus tu, aku memang tengah on the way ambil. Maksudnya aku pagi tadi ambil tu Evan Booking tu, lepas tu queue kebetulan pula memang ngam. Dapat job pun hantar pergi Banting je, dekat kan. Hantar pergi Banting, lepas tu lah pergi Putrajaya, ambil orang tu. Tak jauh pun. So itulah dia. Tengah kecoh-kecoh, masa tengah nak drop orang tu, yang nak ke Banting tu dah kecoh-kecoh pasal plus tu. Itulah, bila dah sampai sini dah petang-petang ni hujan pula kan. Nak pergi KL nak melayan plus pun nak melayan juga ni kan. Nak melayan juga, tapi nak balik ni aku tengah fikir ni, kalau Andy sekejap gini kalau dapat balik Melaka plus, baik juga ni tu. Okay, tu tak apalah, cerita plus tu nantilah drama-dramanya. Okay, lepas tu apa nama ni, ya Allah, apa nama ni, pasal subsidi minyak tambahan 300 liter lagi tu. Katanya hari ni dah berapa? Hari ni dah 15 bulan. Besok lah kot check. Kalau kata tak dapat juga lagi besok, mungkin boleh gegau kot terus. Tapi tu aku tak tahu nak gegau siapa. Nak gegau EHO ke nak gegau Menteri Kewangan kan. Kalau jadi, sebab benda tu bila masuk pun dia tak ada beritahu kan. Tak ada apa-apa pemberitahuan. Okay, tahu-tahu je masuk kan. Tahu-tahu je masuk. Aku cakap alamak. Tapi itulah yang aku perasan, bila dia bagi tambahan 300 liter lagi ni, kena pula aku dah sampai KL kan. Aku perasan bila kayu kat KL memang banyak kali isi siap kan. Dan kat Melaka elok. Sebab KL banyak highway kan. KL banyak highway, jalan dekat-dekat pun highway kan. Naik apa nama ni, masa maju masuk KL je pun highway dah kan. Dah tol RM3 lebih lah kan. Highway dia banyak highway ni. So dia bukan berhenti macam dekat Melaka, Tefilet kan. Yang bagusnya Tefilet banyak kat Melaka tu ada. Kayu kat Melaka, walaupun Tefilet banyak, minyak kau jimat lagi lah.
Sebab kereta kau berhenti. Sebab apa nama ni, kena pula kau isi Petron ke Shell kan. Dia yang banyak highway ni isi Petronas sebenarnya. Isi Petronas okey. Tapi aku sebab dah terbiasa kan. Sebab kalau Petronas ni yang apa nama, guna settle kan. Guna settle senang, kena pula apa dah budi-budi apa ni. So pakai settle senang. So aku memang dah terbiasa pakai Shell. Kad minyak Shell memang dah tak pakai dah sekarang ni. Risau. Pink tak apa nak cantik ni. Risau. So itulah dia. Yang tambahan tu nanti kata yang kalau mana yang tak dapat lagi tu, tengok nanti nak komplain dekat siapa. Nak komplain dekat EHO ke, dekat Menteri Kewangan kan? Mana satu? Dekat mana kita nak halur apa nama ni, salurkan. Salurkan kita punya apa nama ni, komplain aduan. Dekat mana kan? So itulah dah. Apa hal pun yang pasal plus ni tengah hangat ni, mana-mana yang dah ada plus tu dah boleh lah. Aku pun tadi dah belik advance booking, dah mula dapat kan, queue dah dapat. So kita tengok je lah game dia macam mana lepas ni. Okay. So sekian saja daripada saya, Abdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Bintang bersinar di malam gelap, kau menunjuk arah. Hati yang tulus takkan pernah pudar. Oh Aftaluddin, dunia kau cerah. Itu dia. Advance booking cash guys. Advance booking cash. Tapi jauh pula tu, 12 tengah hari. Orang sibuk nak solat Jumaat bagai.